اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya muliakan pengurusi majlis, merangkap pengurusi masjid dan merangkap imam. Tak? Orang sini panggil Pok Mat. Orang sini panggil Pok Mat. Ini panggil apa? Senior. Tahu tak senior? Tahu tak senior? Saya junior. Pok Mat senior masa duduk pondok Pasir Tumbuh. Tak gitu tak? Siapa senior? Siapa junior? Kita dua orang. Mak senior. Mak senior, saya junior. Tahu? Masa duduk pondok Pasir Tumbuh. Ahli jawatan kuasa masjid, Imam Bilal, muslimin dan muslimah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jadi kita dapat sama-samalah dalam sebut tajuk benda Ihya apa ni? Ramadan lah, tajuk Ramadan. Yang saya minta dengan Pok Maknya, kalau ada soalan-soalan yang berkait dengan puasa Ramadan. Tapi tak ada. Pok Mak kita tak ada soalan. Tak ada soalan bagi boleh balik lalu dah lah. Soalan pun tak ada. Jadi saya ada bawa tu risalah lah panggil apa? Kertas tu, hak tu saya photostat daripada kitab Hidayatus Sibyan. Photostat daripada kitab Hidayatus Sibyan. Kitab Hidayatus Sibyannya adalah kitab Jawi. Tapi hak saya photostat itu yang telah dirumikan. Yang telah dirumikan. Jadi muka surat 169, sebelah tu muka surat 170. Jadi saya ambil dalam kitab Hidayatus Sibyan ni sebagai sandaran lah. Bukan boleh baca perhabis tu, bukan tu. Sebagai sandaran. Dah tak ada soalan apa, kita pergi pada kitab lah. Cuma dalam kitab tu didatangkan B syarat wajib puasa, C syarat sah puasa, D rukun puasa, E niat puasa. Kemudian E muka 168 lah. Itu saya tak ambil hak A tu. Sebab hak A itu berkaitan dengan bilakah kita wajib berpuasa. Maka didatangkan pembicaraan wajib berpuasa ni sama ada dengan ru'yah, nampak anak bulan Ramadan, ataupun hisab. Dia ada bicara hak A tu, saya tak ambil tu lah.
Saya ambil B, C, D dengan A, B, C, D, E je saya ambil. Mana hak A mana? A, tajuk dianya adalah berkaitan dengan bab bilakah kita berkewajipan puasa. Ru'yah, tengok anak bulan Ramadan ataupun hisab. Palok lah. Tapi hak pembicaraan bilakah kita wajib berpuasa tu, tak apalah hak tu. Kita tunggu kepada pengumuman daripada pihak berkuasa agama lah. Pihak berkuasa agama akan tengok anak bulan Ramadan, tak nampak, bila nampak diumumkan satu Ramadan lah. Bila tak nampak dia pakai hisab. Yang mana hak setakat sekarang lah. Hak setakat sekarang ni satu Ramadannya hari Khamis tau. Bukan gitu. Jadi 29 Syakban hari Selasa. Syakban hari Selasa. Hari Selasa itulah dia akan tengok anak bulan Ramadan. Hari Selasa tu. Kalau anak bulan Ramadan tidak kelihatan, kemungkinan mereka ikut palok yang mana Syakban untuk tahun ni 30 hari. Tu hak 30 Syakban kena kepada hari Rabu. Tapi ini tunggu kepada penyimpan mohon raja-raja tau. Penyimpan mohon raja-raja. Sebab ru'yah ke hisab ke, ru'yah lah asalnya. Hak Nabi SAW bersabda, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Itu hak asal dia. Itu hak asal dia. Puasalah kamu apabila kamu melihat anak bulan Ramadan, dan rayalah kamu apabila kamu nampak anak bulan Syawal. Fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata Sya'bana 30 yauman. Bila ini tak nampak anak bulan Ramadan, maka hendaklah kamu melengkapkan Sya'ban 30 hari. Jadi petang Selasa 29 Sya'ban tengok anak bulan, nampak Rabu 1 Ramadan. Tak nampak, tunggu pengumuman lah. Kemungkinan hari Khamis lah mengikut takwim tu 1 Ramadan. Hak tu hak pembicaraan hak A. Tapi saya ambil hak mula dengan hak B, berkaitan dengan syarat wajib puasa. Kemudian kalaulah ada persoalan bab puasa, kalau adalah persoalan bab puasa, bolehlah atau tulis dengan kertas ke macam mana, ke pakai terus gitu je. Kan tak? Tapi bab puasa lah. Kita kalau ada soalan pun bab puasa. Sebab tu saya minta mak carilah soalan puasa dulu. Lengkapkan soalan beberapa soalan sebagai sandaran. Dah mak tak tahu bab puasa tu, saya photostat Hidayatul Sibiang tu. Hidayatul Sibiang tu kalau nak bicara betul-betul, lah sikit je lah boleh bicaranya. Kemudian kita malam ni siapa pun apa mak? Lajak sikit. Sikit tu lah. Sikit tu. Sikit tu banyak mana? Macam mana? Berapa? Ada tahlil. Yelah ada tahlil di masjid ni. Tu saya tanya tu. Masa diberi lama mana? Kita bincang dulu masa. Bukan cerita nak berhenti ni, bukan. Dia sahih.
Ha? 10 minit lepas isyak. Jadi isyak 8.32, berarti 8.42. Mana kita mula 7.50. Saya ambil dia punya minit tu. Tak apalah. Mana 50 minit lebih lah. Tak apa. Lagi bagus. Boleh balik awal. Sebab kalau ikut saya, patut saya tanya. Biar senang. Kalau ikut saya, sejam setengah lah. Kalau ikut saya. Tak apalah. 50 minit. Boleh balik cepat. Boleh makan cepat. Ada makan tau. Boleh makan cepat. Jadi saya pergi kepada syarat wajib puasa B, kemudian syarat sah puasa C. Dia kita bicara bab hukum fiqh ni, puasa samalah, semayang pun samalah. Dia ada syarat wajib, dia ada syarat sah. Oh, kuat bunyi dia. Masjid Bela tu. Burung apa bunyi? Burung gembala. Burung gembala. Burung gembala ni kalau orang panggil burung apa kalau bahasa buku? Bukan burung layang. Burung gembala kubah. Olah ni kira saya mengajarnya. Selama saya mengajar, ini berapa pertama kali. Jadi ada umpama muzik tu, orang panggil tu. Ada punya selingang dia, muzik selingang dia. Dia ada syarat wajib, kemudian dia ada syarat sah. Satu laginya syarat qabul. Satu laginya syarat qabul. Syarat ibadah tu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat ibadah tu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat wajib dengan syarat sah ni dalam pembicaraan fiqh. Syarat qabul, syarat ibadah tu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pergi kepada tasawuf. Tuan terima tak terima ni ikhlas ke tidak, tu tasawuf. Tapi sebelum bicara Allah terima ataupun tidak, bicara fiqh dahulu. Syarat sah puasa cukup ke tidak? Syarat sah puasa cukup ke tidak? Kalau syarat sah puasa cukup, boleh tuan terima ke tak? Mana syarat sah puasa kena cukup, rukun puasa kena lengkap. Tidak berlaku perkara membatalkan puasa, maka sah puasa. Bila sah puasa barulah pergi pada Tuhan terima ke Tuhan tak terima. Gitu. Pandai ni. Bagi kepada Tuhan terima ataupun tidak. Terima ataupun tidak itulah pergi kepada tasawuf. Tapi sebelum nak membicarakan ikhlas, kena sah dulu. Faham? Kenapa kena sah dulu ni? Maknanya kena buat molek dulu. Kena buat molek dulu. Buat molek barulah sah ke tak sah puasa kamu tu. Apa ibadah yang lain pun samalah. Apa ibadah yang lain pun sama. Ikhlas saya ni, buat tu biar betul dulu. Buat biar betul dulu. Ikhlas ke tidak? Dia gitu. Buat biar betul dulu, kemudian ikhlas ke tidak. Sebab kadang-kadang orang ni, saya ikhlas, buat tu betul ke tak? Contoh-contohlah. Contoh, bulan Ramadan ni orang banyak baca Quran, termasuk tadarus. Maka timbullah terkadang orang yang menyertai tadarus ni, dia tak belajar pun. Dia baca tu berat. Dia baca tu salah mengikut hukum tajwid. Jadi apabila ditegur,
Maka timbullah tak puas hati sebab orang tegur dia. Maka timbullah ni ayat, saya baca salah pun saya ikhlas. Timbul ayat gitu. Saya baca tak betul ni pun Allah Ta'ala tahu. Saya tak pandai. Tapi saya ikhlas. Dia baca salah tak betul, Allah Ta'ala tahu dia tak pandai. Dan Allah Ta'ala tahu dia tak belajar. Betul lah, Allah Ta'ala tahu dia tak pandai. Dan Allah Ta'ala tahu dia tak mahu belajar. Dia malas nak belajar, Allah Ta'ala tahu juga. Allah Ta'ala tahu dia baca salah kerana dia tak belajar. Bila baca salah kerana dia tak belajar, dosa lah. Allah Ta'ala tahu kamu berdosa, tapi berdosa pun saya ikhlas, gitu. Ni ada ni. Ni timbul lah, biasa timbul. Timbul pula, awak baca sedap, ikhlas ke tak tahu. Dia kata kepada orang baca molek tu pula. Nak nyuruh ke orang barangkali. Dia tomah pula orang. Jadi yang pertama, buat biar betul. Barulah pergi pada ikhlas ke tidak. Ikhlas Tuhan terima, dan ikhlas Tuhan tolak. Gitu. Jadi di sini pekohnya syarat sah kena lengkap dahulu. Rukun kena sempurna. Tidak melakukan perkara membatalkan puasa. Maka sahlah puasa. Tertunailah kewajipan. Bila sah puasa, tertunai kewajipan. Tanda ni? Kewajipan atas yang kena atas zimmah kita, atas tanggungan kita. Kita panggil apa? Atas batang tekok kita. Tuntutan tu kena atas zimmah, atas batang tekok kita. Apabila sudah sah, maka tertunailah kewajipan. Nampak kat situ. Sebab sebelum bicara melengkapkan syarat puasa, rukun puasa, permulaannya lengkap tak syarat wajib puasa. Ni hak B lah. Sebab syarat sah puasa C, rukun puasa D. Jadi orang yang berpuasa ni, yang permulaannya cukup tak syarat wajib. Cukup syarat wajib. Walau digi pada berpuasa melengkapkan syarat sah. Bila lengkap syarat sah, tertunailah kewajipan atas zimmah, atas batang tekok. Tertunai kewajipan. Tiba-tiba dia puasa, contohlah ni. Tiba-tiba dia puasanya tidak ikhlas, contoh. Maka Tuhan tak terima. Sebab dia puasa tidak ikhlas. Tetapi puasa dia sah dan sudah tertunai kewajipan puasa. Orang yang cukup syarat wajib puasa ni, dia bertaubahlah kemudian kerana dia tidak ikhlas, riak. Tapi kewajipan puasa yang ditunaikan terdahulu telah beres, tak kena qada lah. Sebab sudah sah. Bila sudah sah, tertunai kewajipan, tapi tidak ikhlas, riak, Tuhan tak terima. Dia bertaubah daripada dosa besar riak, syirik kecil. Tapi puasa dia kena buat semula dah. Kena puasa balik. Dah. Sebab sudah tertunai kewajipan apabila puasa dia sah. Syarat wajib, syarat sah, syarat qabul, syarat Tuhan terima. Jadi sebelum nak bicara bab puasa, apakah syarat wajib puasa? Siapakah yang berkewajipan puasa? Situ dulu. Siapakah yang berkewajipan puasa? Didatangkan syarat wajib puasa 4. Lengkap 4 syarat wajib puasa, maka berkewajipan puasa. Bila berkewajipan puasa, kena melengkapkan 4 pula syarat sah puasa serta melengkapkan rukun puasa. Ini belajar dari segi hukum fiqh. Syarat wajibnya apa? Syarat sahnya apa? Syarat qabul, Tuhan terima tak terima, atau pergi kepada tasawuf. Ini bicara puasa. Bicara semayang pun sama juga. Dia ada syarat wajib sembahyang. Dia ada syarat sah sembahyang.
Kena belajar molek. Tak apalah, walaupun kita ni tajuk puasa pun kertas tu pun bagi tu pun ambil syarat je lah. Ambil syarat je. Jadi semayang pun sama juga. Dia ada syarat wajib semayang. Dia ada syarat sah semayang. Jadi syarat wajib semayang dengan syarat wajib puasa sama-sama 4. Tapi dah kata ada sebiang ni, kalau syarat wajib semayang dia letak 5. Dia letak 5. Tak apalah, kita fokus pada 4 ni. Syarat wajib puasa. Dah dalam kitab kita ni. Maka bermula segala syarat wajib puasa itu 4 perkara. 1, Islam. 2, baligh. 3, akil. Ambil 3 tu. Jadi Islam, baligh, akil. Dia je warna tu, rumi tu. Jadi sebelum A tu dia buat cotek dak. Akil. Ain, alif, qaf, lam. Akil bahasa Arab. Baligh, baligh pun bahasa Arab juga. Ba, alif, lam, ghin. Bahasa Arab juga. Tapi baligh sudah menjadi bahasa Malaysia. Tapi di bahasa Arab asalnya. Akil jangan disebut. Tapi kitab ni sebut akil. Mana apa akil? Orang yang berakal, bukan orang gila. Itu akil. Jadi syarat wajib puasa Islam, baligh, akil ni sama dengan syarat wajib sembahyang. Orang Islam baligh sampai umur, akil, berakal, bukan gila. Wajib puasa sekarang bicara sama juga wajib sembahyang. Kemudian syarat wajib yang keempat puasa ni, kuasa atas puasa. Dia panggil mutiqun ala saum. Kuasa atas puasa. Kuasa atas puasa. Apa maksud kuasa atas puasa? Orang yang boleh berpuasa. Dan siapa yang tidak kuasa atas puasa? Orang tua yang tidak berkemampuan untuk berpuasa. Tua tu kita tak letaklah umur dia berapa. Sebab ada orang 70 tu kira dah tak larat dah. Ada orang 80 90 puasa sunat lagi dianya. Puasa sunat lagi dianya. 80 90. Semayang kadang-kadang berdiri. Pada masa tak larat dia duduk sebab dia sudah lemah. Tapi puasa sunat dia boleh puasa. Ramadan saya dah ceritalah. Umur 80 90 dah. Ada orang umur 70 tak boleh puasa dah. Jadi tua ni mungkinlah usia serta campur dengan faktor kesihatan lah. Jadi orang yang tidak kuasa puasa, orang tua. Yang kedua, orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Sakit berat, sakit kritikal, sakit berat yang tidak ada harapan sembuh. Makna kau kalau kencing manis pula, kencing manis yang berat, bukan kencing manis biasa-biasa. Kalau tak makan boleh jadi hypo, kena hypo. Tak gitu ada. Jadi kencing manis itu berat. Kalau kata hak buah pinggang hak berat, itu kritikal, yang tidak ada harapan sembuh. Yang tidak ada harapan sembuh. Yang tidak ada harapan sembuh. Kalau sakit berat, sakit berat sangat dianya, terlantar di hospital, tak boleh nak bergerak, tapi ada harapan sembuh, dia masih lagi kira kuasa atas puasa. Mana contoh sakit berat yang ada harapan sembuh? Orang kemalangan, tangan patah, kaki patah, memang mana ni, noning panggil apa? Noning panggil tak? Saya FB saya memang buat live semua. Tapi biasa kelas jemputan ni admin tak
tidak buat live. Tapi ada masjid buat live. Sebab apa admin tak buat live? Sebab kelas jemputan ni kalau boleh nak cakap pasal kampung je. Cakap pasal Terengganu je. Bila buat live, dia kena cakap dok luar sangat lah, dok KA sangat. Tapi jangan cakap darat sangat. Pada darat. Tu cakap darat tu dak cakap ulau lagi tu. Tak boleh cakap kampung lah. Sebab dia buat live. Tak bila jemputan seumpama ni, bila tak ada live, saya cakap bebas je lah. Cakap Terengganu betul lah. Bila buat live ni, ada orang luar nak tumpang tengok, kena jaga sikit lah percakapan. Bukan jadi KA sangat dah, tapi cakap tu dia kena ni kena mikir sikit lah nak sebut perkataan tu. Tadilah noneng, faham noneng? Dah dia tangan patuh, kaki patuh, dak noneng. Kaki dia buh ni, dia buh batu apa dia? Tu tengok kan di hospital kan? Dia tarik kaki lepas tu dia buh batu apa tu? Tu kan ni? Sakit berat tak? Sakit kritikal ke tak? Beratlah sakit dia nya. Memang berat. Boleh puasa ke tak? Memang tak boleh puasa. Nak makan ubat lagi apa semua. Tapi ada tak harapan sembuh? Ada tak harapan sembuh? Ada harapan sembuh. Nak congit mutus pula boleh. Tapi mungkin lambat sikit lah. Dia accident mutu, congit mutu kita kata. Patah riuk dah budak ni. Serik. Dok serik. Tak serik. Mana ada harapan sembuh. Dia berbeza dengan hak tadi. Orang hak kencing manis kritikal. Buah pinggang kritikal tu. Apalah macam-macam penyakit lah. Ada tak harapan sembuh? Memang tidak ada harapan sembuh. Dia penyakit yang tidak ada harapan sembuh. Dia masuk dalam mereka yang tidak kuasa berpuasa. Maka tak ada kewajipan puasa dia. Maka diganti dengan fidyah berat, supaya satu hari untuk fakir miskin. Sebab dia tidak ada kewajipan puasa. Adapun sakit walaupun berat, umpama kemalangan tadi, dia ada harapan sembuh. Kekal kewajipan puasa. Hukum syarak kata mana? Kuasa atas puasa lagi. Tapi masa hok duduk di hospital tu memang tak dipuasa lah. Maka syarak membenarkan dia tidak berpuasa. Syarak membenarkan hok terlantar di hospital tadi, tangan patah, kaki patah, syarak membenarkan dia tidak berpuasa. Tapi dia wajib tak puasa? Wajib. Sebab dia kira masa lagi kuasa atas puasa. Cuma syarak hukum membenarkan dia tidak berpuasa. Dia wajib kena qada kemudian. Jangan tanyalah wajib tak bayar fidyah. Jangan tanya bab fidyah. Sebab dia tidak ada kewajipan. Tak ada, dia kekal kewajipan, tak ada fidyah. Fidyah ni orang yang sudah gugur kewajipan puasa kerana tua, kerana sakit berat, yang tidak ada harapan sembuh. Hak ni sudah tidak wajib puasa, digantikan dengan kewajipan fidyah dengan berat. Cukup sehari untuk fakir miskin. Adapun orang sakit yang ada harapan sembuh, orang sakit yang ada harapan sembuh, dia masih kekal kewajipan puasa. Fidyah tak ada atas dia. Dia kekal kewajipan puasa. Dia wajib berpuasa. Tapi saat dia terlantar di hospital tu, oleh kerana dia sakit, kena makan ubat, kenapa? Saat tu dia berkewajipan puasa. Syarak membenarkan dia tidak berpuasa. Dia wajib kena qada kemudian. Ada ni. Dan fidyah ni bagi orang yang sudah gugur kewajipan puasa. Orang ni masa lagi kuasa atas puasa dikira. Tidak gugur kewajipan puasa, tak ada fidyah lah. Dia wajib kena qada kemudian. Ada ni.
Tiba-tiba sampai ajal. Ada harapan sembuh tadi tu, tiba-tiba bukan kerana cedera kemalangan. Bukan ada cedera kemalangan. Di hospital apa semua, tiba-tiba mari penyakit lain pula. Kena serangan jantung ke, kena stroke ke. Kena stroke ke, akhirnya mati dia. Tapi bukan kerana cedera kemalangan tu, sebab cedera kemalangan setakat pastah adah dia takkan jadi mati. Adah dia lah. Mati tak mati tu kerja Allah Ta'ala. Adah dia biasanya takkan mati. Dan dia memang ada harapan sembuh. Tapi ketika dia duduk di hospital tu, mari penyakit lain, matilah dianya. Dalam keadaan dia tidak sempat nak qada. Dia nak qada ni pas sihat baru qada. Apa ada ni? Berapa hari tak puasa? 30 hari tak puasa. Dia wajib qada, tak sempat qada dia mati. Apa yang menjadi kewajipan pada waris? Tak ada apa-apa kewajipan pun. Waris bayar fidyah puasa, tak ada kewajipan fidyah puasa. Waris pakat puasa ganti, tidak ada. Tidak ada sebarang kewajipan ke atas waris. Tu kalau bicara bab mati pula. Dia kena satu-satu nak bicara. Tapi setakat boleh lah malam ni. Ada ni. Sebab dia berkewajipan qada. Dia wajib kena qada. Tetapi dia tidak dapat masa untuk qada, dia mati. Maka tak ada kenapa pada waris. Dia berbeza dengan orang perempuan yang tak puasa. Contoh ni. Contoh perempuan tak puasa kerana haid, tak puasa kerana nifas. Pandai ni? Dia wajib kena qada kemudian, sebagaimana maklumlah. Jadi 2 Syawal tu dia sudah tak ada haid, dia sudah tak ada nifas, kering dah. 2 Syawal tu dia boleh qada dah. Tapi dia nak tunggu rejak Syaban. Tanya orang perempuan lah. Ada pesen gitu. Setengah orang ni dia 2 Syawal tu dia qada segera, dihimpun dengan puasa 6. Itu setengah orang tak. Dia tak akan qada puasa Ramadan dia kerana haid, kerana nifas. Dia nak tunggu rejak Syaban. Ada tak seumpama tu? Faham tak ni? Dia 2 Syawal, 3 Syawal, dia ada tak masa untuk qada? Ada masa, tapi dia tangguh. Tiba-tiba kemalangan. Kita katalah kemalangan 4 Syawal dia meninggal. Dia ada hutang haid lah, kita kata. Dia ada hutang haid 7 hari. 2 Syawal kalau nak qada lepas dah sehari. 3 Syawal kalau nak qada lepas dah sehari. Tapi dia melengahkan qada, dia mati. Maka keluarga dia wajib bayar untuk 2 hari ni. 2 cupok beras kepada fakir miskin untuk 2 hari. Dia hutang 7 hari haid tu, 7 hari dia hutang. Tapi masa dia dapat tu setakat 2 hari je. Kalau dia rajin qada mula daripada 2 Syawal, hutang 7 hari. Faham tak? Tapi masa sempat nak qada hanya 2 hari. 2 Syawal dengan 3 Syawal je. Cuma dia tak ambil kesempatan tu. Dia nak qada rejak Syaban. Faham tak ni? Tak ada dosa apa pun, sebab sunat je qada bersegera. Dia nak tangguh kemudian pun boleh je. Tapi daripada 7 hari hutang puasa, dia mati 4-5 Syawal, dia cempak 2 hari. Kalau nak qada, tapi tak qada. 2 hari lah, kena 2 cepuk beras. Walaupun hutang 7 hari. Kalau dia mati 10 Syawal, 15 Syawal, hutang haid 7 hari, memang boleh qada sangat dah. Tapi tak qada, dia mati. Kena tunggu je, kena bayar 7 cupok lah. Daripada harta peninggalan arwah, bagi pada fakir miskin. Sebab dia ada kesempatan masa untuk qada, tak qada. Berbeza dengan orang sakit tadi. Dia kemalangan, dia tak puasa 30 hari. Lepas daripada 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal tu, dia tak boleh puasa lagi. Dia di hospital laginya. Memang tak boleh nak qada lagi lah. 2 Syawal, 3 Syawal. Kena serangan jantung, matilah dia. Dalam keadaan dia ada hutang puasa 30 hari. Tapi pada masa dia mati tu, ada tak peluang untuk qada?
2 Syawal kan sudah boleh qada. 3 Syawal kan sudah boleh qada. Dia boleh tak qada? Tak boleh, dia sakit lagi. Maka dia tidak ada peluang untuk qada. 30 hari tu tak ada kena apa-apa pun atas waris. Tu. Sebab dia syarat membenarkan dia tidak berpuasa, dia wajib qada. Mana ni? Apabila dia mati, tengok dia ada tak kesempatan untuk qada. Kalau saya cerita bab haid tadi, dia ada kesempatan untuk qada. 2 Syawal dia sudah tidak ada haid, dia boleh qada, tapi dia melengahkan. Dia mati kemudian, haklah nak kena bayar fidyah. Ada pun orang sakit ni, faham tak? Dia tak ada peluang untuk qada, bukan dia melengahkan, dia mati tak ada kenapa pun. Apa walaupun 30 hari dia tak puasa. Sama contoh begini. Kita letak masalah ni. Dia satu-satu tu. Ketah kita ni tak gerak ni. Kita letak. 1 Syawal dia beranak. Nipah lah dia ni. 1 Syawal dia beranak, nipah lah dia. 30 hari dia hutang. Kerana darah nipah. Faham tak ni? Masuklah bulan Syawal. Bulan Syawal. Tapi 2 Syawal, 3 Syawal, nipah masa lagi ada. Tak kering lagi. Kita letak masalah, kemudian dia kemalangan, dia mati. Hutang 30 hari Ramadan kerana nipah tu, waris tak ada kena apa-apa pun. Sebab dia tidak ada kesempatan untuk qada. Sebab 2 Syawal, nipah tak kering lagi. 3 Syawal, nipah tak kering lagi. Dia mati dalam nipah juga. Tapi dia hutang puasa 30 hari. Adakah waris kena bayar fidyah ataupun waris pakat puasa ganti? Tidak ada sebarang kewajipan kepada waris. Sebab dia berkewajipan qada 30 hari kerana nipah, dia tidak ada peluang untuk qada, dia mati. Jadi syarat wajib yang keempat ni kuasa atas puasa. Kuasa atas puasa. Bukan orang tua dan bukan orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Dia berkewajipan puasa. Ini syarat wajib puasa yang keempat. Adapun syarat wajib sembahyang yang keempat, tak ada. Ada tak syarat wajib sembahyang kuasa atas sembahyang? Kalau kita cakap Terengganu, rok sembahyang. Rok tak rok tau. Rok dengan tak rok. Faham tak rok? Rok tak nebah tu lah, semok tu belakang rumah tu. Tu rok lain tu. Ada selagi rok. Rock and roll. Tu. Tu lagu rock tau. Tanya orang muda-muda tahu lah. Dia rock tak rock ni kuasa tak kuasa lah. Ada tak syarat wajib semayang? Kuasa tak semayang? Semayang pasti kuasa. Dia tak macam puasa. Semayang pasti kuasa. Tak ada. Lemah dia semayang tak ada. Tidak ada. Lemah dia semayang tidak ada. Yang lemahnya apa? Lemah daripada berdiri, rukun berdiri, semayang duduk. Yang adanya lemah daripada duduk, semayang mengiring. Itu ada. Lemah dari semayang tak ada. Lemah daripada mengiring, semayang melentang atas belakang. Melentang atas belakang. Lemah melentang atas belakang. Sebab belakang dia, tulang dia bermasalah, meniarak. Lemah daripada meniarak, kambuh nak kubur lah pun dia lagi. Ada. Melentang pun lemah, meniarak pun lemah. Ada. Melentang pun lemah, meniarak pun lemah. Tak tahulah kalau ada. Lemah melentang, lemah meniarak, tanah dan kubur lah, mati dah tu. Dia tidak ada lemah dan semayang, tidak ada. Dia hanya ada lemah daripada rukun qiyam, rukun berdiri itu ada. Mana semayang ni? Duduk sini je. Syarat yang ketiga semayang, duduk sini. Berakal, itu je semayang. Selagi berakal. Selagi akal molek. Dia punyalah sakit dia, sakit berat yang amat-amat. Kecil manis dia memang kritikal sangat. Kalau kata buah pinggang dia memang kritikal sangat. Memang dia tak ada harapan sembuh dah penyakit dianya.
Dia punya sakit ni terlampau lama dah. Tinggal kulit, tinggal tulang. Faham tak ni? Mongen itu pun kudi habis dah. Faham tak mongen? Kenal mongen? Maknanya, faham tak? Dia terlampau ni. Tinggal kulit, tinggal tulang. Tapi akal dia sedar. Kekal kewajipan sembahyang. Pada ni, sembahyang lain, puasa lain. Puasa syarat yang keempat, kuasa atas puasa. Sembahyang tak ada. Tak ada. Kuasa atas sembahyang tak ada. Kuasa lemah daripada rukun berdiri ada. Faham? Melentang dah sembahyang dia. Untuk rokok dengan sujud, angkat kepala sedikit daripada bantal. Angkat kepala macam mana, tangan pun tak bergerak. Maka rokok, pejam mata, iktidal, buka mata. Sujud pertama, pejam mata, duduk, atau sujud, buka mata. Pejam celak mata. Sebab apa? Sebab mata dia klik lagi. Allah, mata pun tak buka dah. Orang panggil nyauk lagi. Tapi lesu dah dianya. Mata tak buka dah. Tapi otak dia macam akal. Akal dia masih lagi berfungsi. Kekal kewajipan sembahyang. Lepas tu, pejam celak dengan mata untuk rokok, tidak sujud, tak boleh nak buat sebab mata dia tertutup. Wajib memperlakukan sembahyang dengan hati. Kewajipan sembahyang kekal selagi akal sedar. Faham? Itu sembahyang. Sebab sembahyang tiang agama. Sembahyang tiang agama. Puasa bukan tiang agama. Sembahyang kekal kewajipan selagi berakal. Sakit macam mana pun. Ada ni. Puasa lain. Puasa dia berkait dengan kuasa tak kuasa. Sebab puasa ni sehari. Dan puasa ni kalau musafir, puasa boleh berbuka. Sembahyang tak boleh. Cuma sembahyang ni dirukhsahkan pada syarak, awak boleh jamak lah. Macam sakit tadi lah. Orang sakit, puasa boleh berbuka. Orang sakit, puasa boleh berbuka. Sembahyang tak boleh tinggal. Cuma pandangan Imam Nawawi, dan awak sakit, awak jamak lah sembahyang awak. Gitu je lah bolehnya. Rukhsah dia, keringanan dia hanya boleh jamak je. Musafir boleh jamak, sakit boleh jamak. Tapi kalau puasa, musafir boleh berbuka, sakit boleh berbuka. Dia lain. Sembahyang kekal kewajipan selagi syarat wajib cukup. Mana ni? Berakal. Sebab syarat wajib sembahyang Islam, kafir tak wajib sembahyang, baligh, kanak-kanak tak wajib sembahyang, berakal, orang gila tak wajib sembahyang. Faham tak ni? Satu lagi syarat wajib sembahyang, suci daripada haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas, syarat wajib sembahyang. Orang sedang haid, gugur kewajipan sembahyang, tak kena qada. Orang sedang nifas, gugur kewajipan sembahyang, tidak ada qada. Sebab syarat wajibnya suci daripada haid dan nifas. Dia ada haid, gugur kewajipan. Dia ada nifas, gugur kewajipan. Adapun kalau puasa ada tak suci daripada haid dan nifas? Ada tak kalau puasa? Syarat wajib tak ada. Cuba tengok di kertas tu. Syarat sah ada. Syarat sah yang ketiga, di bawah tu C tu syarat sah puasa. Bermula syarat sahnya itu 4 perkara pula. Pertama, Islam. Kedua, akil. Ketiga, suci daripada haid dan nifas. Tu syarat sah puasa. Itu lain. Sembahyang, suci dari haid dan nifas, syarat wajib sembahyang. Orang sedang haid, gugur kewajipan sembahyang. Orang sedang nifas, gugur kewajipan sembahyang. Orang sedang haid, orang sedang nifas, tidak gugur kewajipan puasa. Sebab tu dia wajib kena qada kemudian. Tapi syarat sah puasa, suci daripada haid dan nifas. Adapun syarat sah sembahyang, suci daripada hadas besar. Syarat sah sembahyang, suci daripada hadas kecil dan suci daripada hadas besar. Syarat wajib sembahyang, suci daripada haid dan nifas. Syarat sah sembahyang, suci daripada hadas besar. Apa beza syarat wajib sembahyang, suci daripada haid dan nifas dengan syarat sah sembahyang, suci daripada hadas besar? Apa beza?
Suci daripada haid dan nifas syarat wajib semayang. Suci daripada hadas besar syarat sah semayang. Apa beza? Bezanya suci di haid dan nifas kering. Ada ni? Kering suci daripada haid dan nifas. Adapun suci di hadas besar mandi wajib. Itu suci di hadas besar. Jadi yang mewajibkan semayang adalah suci daripada haid dan nifas. Bukan kerana dia mandi ke, tak mandi ke, itu syarat sah. Faham tak ni? Bila dia suci daripada haid dan nifas, berkewajipan solat segera. Tapi, bila dia wajib semayang, sebab dia sudah suci dari haid dan nifas, dia kena melengkapkan syarat sah semayang, iaitu suci daripada sah dengan baru dia mandi wajib. Yang mewajibkan semayang, bukan mandi wajib. Yang mewajibkan semayang, suci dari haid dan nifas. Ini kena faham molek, sini orang perempuan. Kadang-kadang ada orang perempuan suci haid dan nifas, dia tangguh satu waktu, tangguh dua waktu. Waktu memang jengkering waktunya, berat nanang waktunya. Ni orang Terengganu katalah torok cetong orang ini, tak pakai gawar, ditinggal semayang dengan sengaja. Dia sudah wajib semayang, satu waktu ditinggalkan, 29 juta tahun dibakar dalam api neraka. Sebab dia sudah wajib semayang. Sebab haid sudah kering, nifas sudah kering. Tunggu lagi lah sekejap. Oh, saya belum mandi lagi lah. Hak ni berat lah ni. Jahil yang teramat dia orang panggil. Jahil pelik, jahil berat. Nifas kering dah 30 hari, 35 hari. Tergamuk tunggu 40. 30 hari kering dah. Wajib semayang sebab sudah suci dan nifas. Tunggu 40. Berat lagi, tunggu 44. Tunggu 44 ada juga. Kenapa timbul 44? 10 hari tambah sehari sebelah. 40 hari tambah 4 hari, 44 dia kata. Berapa hari tak semayang? Pada ni jahil orang panggil. Sebab syarat wajib semayang suci daripada nifas. Suci daripada nifas wajib segera semayang. Tak boleh nak tangguh-tangguh. Itu kalau berkait dengan sembahyang. Puasa suci dari nifas adalah syarat sah puasa, bukan syarat wajib puasa. Saya selit sikitlah bab semayang tu. Sebab kadang-kadang kalau tak belajar molek fardhu ain bab taharah, bab semayang tu kadang-kadang timbul umpama tadilah. Kemudian barulah Allah Ustaz, saya masa haid. Haid ni lama juga, 40-50 tahun juga. Daripada umur 15 paling lewat sampai ke umur 60 ke. Okey lah. Mana dia perangai buat? Haid kering, tunggu satu waktu tak semayang. Tunggu 2 waktu. Tunggu 1 hari. Dia panggil basi. Ni memang berat ni. Ini berat. Tu kena belajar molek lah. Orang kena belajar molek. Suami pastikan dia ajar isteri dia. Baik itu suami yang wajib ajar. Bukan ustaz masjid wajib ajar. Suami yang wajib ajar. Suami kita dah pandai benda gitu, jangan jadi suami. Jahil kita jangan jadi suami. Masuk neraka dengan kita-kita nak bini jugalah. Lepas tu jahil. Kita kerja tu bak makan minum. Bak agama. Kena bini ni janji ada kerja. Janji ada kerja tu bak makan minum. Ilmu agama dia kedak nak bini. Lepas tu nak ajar bini macam mana? Faham tak? Ke kita berkahwin ni tanggungjawab kita pergi makan je? Ajar ilmu agama? Dah kita nak bini sangat dah ni. Tak tahan dah nafsu ni. Nak tunggu siapa ke belajar pandai bila boleh bini. Tak apalah. Bini berkahwin sama-sama belajar molek. Belajar fardhu ain tu molek. Jangan laki bini sama-sama jahil fardhu ain. Tu kau tak ada benda lah. Nampak keluarga bahagia, aman damai. Suami kaya, suami banyak duit. Bini pula comel, bini pula pandai masak. Bini pula pandai ngemah rumah. Tapi agama? Laki bini jahil agama.
Boleh anak pula melahirkan zuriat yang jahil agama, sebab mari daripada benih bapa mak yang jahil agama. Kan? Sama-sama belajar. Kita sama-sama dak pandai, sama-sama belajar. Yang kekalkan dengan kejahilan. Ini bicara bab fiqh. Belum lagi bicara bab akidah. Di bawah tu syarat sah puasa. Yang pertama Islam. Syarat wajib puasa. Yang pertama Islam. Huraian dia berbeza. Islam syarat wajib yang pertama, huraian dia berbeza. Islam syarat sah yang pertama, huraian dia berbeza. Islam syarat sah puasa ni dipanggil Islam bil fi'li. Islam bil fi'li ni kita panggil Islam hak sungguhti. Islam hak sebenar-benar. Mana Islam hak sebenar-benar? Islam yang beriman. Islam yang beriman. Sebab Islam lain, iman lain. Syarat sah yang pertama ni, syarat sah pertama puasa, Islam. Syarat sah yang pertama semayang, Islam. Syarat sah yang pertama zakat, Islam. Syarat sah yang pertama haji dan umrah, Islam. Islam mana? Islam yang beriman. Islam yang ada akidah. Zahirnya orang Islam, tapi akidahnya akidah yang kafir. Ada ni? Semayang, puasa tidak sah, semayang tidak sah, zakat pun tidak sah, haji umrah pun tidak sah. Sebab syarat yang pertama untuk sah puasa ni puasa ni, tapi samalah. Semayang sama, zakat sama, haji umrah sama. Syarat yang pertama Islam. Islam yang beriman, Islam yang berakidah, Islam yang ada tauhid. Kalau orang Islam tapi akidahnya tidak sah, berpegang dengan akidah yang kafir ijma' ulama, puasa tidak sah, semayang tidak sah, zakat haji tidak sah. Bertaubat kemudian dia wajib kena qada semua puasa daripada mau balik, semua semayang daripada mau balik, semua zakat daripada mau balik. Pergi Mekah dah sekali tidak tertunai lagi kewajipan, dia kena pergi Mekah semula. Ada ke orang Islam hak akidah dia kafir? Belajar ilmu tauhid molek. Terutama sekali bab qada qadar tu. Dalam bab qada qadar ada pegangan yang terpesong yang sampai tahap kafir ijma' ulama imam tidak sah. Ada ni. Berpegang. Ni contoh. Ni contoh. Dia berpegang secara semula jadi. Kain inilah yang menutupi aurah. Ni kain. Kain ni yang menutupi aurah. Kita boleh semayang, aurah tertutup. Kita boleh mari dekat orang ramai sebab aurah kita tertutup. Yang menutup aurah ni Allah ke kain? Kain lah yang menutupi aurah. Kain menutupi aurah secara tabi'i, secara semula jadi. Bukan Allah yang menjadikan aurah tertutup. Semata-mata zat kain yang menutupi aurah. Kafir ijma' ulama, imam tidak sah, puasa tidak sah, semayang tidak sah, zakat haji tidak sah. Dan pegangan kita semuanya qada qadar dah ke? Kain makhluk. Kain ni kainat makhluk asbab. Kainat makhluk asbab tak bekah. Kain tak bekah pada menutupi aurah. Tertutupnya aurah sekalian qada qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tanda ni. Kalau dia berpegang lain sikit. Kain yang menutupi aurah dengan ketebalan yang Allah bubuh di kain. Yang Allah buat kain jadi tebal. Jadi ada juga tebal. Umpama plastik. Allah buat plastik tebal. Ada nipis ada tebal lah. Tapi plastik Allah tidak jadikan umpama kain yang boleh menutupi aurah. Maka tak boleh semayang dengan umpama plastik. Tapi kain ni Allah jadikan tebal. Dengan ketebalan kain inilah yang menjadikan aurah tertutup. Tapi bukan Allah yang menjadikan aurah tertutup. Tetapi kain dengan ketebalan yang Allah bubuh di kain yang menutupi aurah. Pada ni. Jadi Allah separuh, makhluk separuh. Mana perbuatan Allah? Buat kain jadi tebal. Mana perbuatan makhluk? Tebal di kain yang menutupi aurah. Hak ni khilaf pada kafir. Ini akidah yang musyrikun. Yang mensyirikkan Allah pada af'al, pada perbuatan yang khilaf pada kafir. Dia khilaf tadi ijma' kafir.
Apa khilaf? Setengah ulama kata kafir, iman tidak sah. Setengah ulama kata iman disah. Tapi akidah yang berdosa besar, akidah yang bid'ah, walaupun semayang puasa sah, semayang sah, tapi tidak akan diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Akidah syirik. Orang musyrikun sah puasa. Orang musyrikun sah semayang. Tergamuk rokok sujud, tapi musyrikun mensyirikkan Allah pada perbuatan. Nak tauhid sungguh, belajar molek fardhu tauhid. Belajar molek sifat 20. Oh ni harga mati ni tak ada. Tak ada sini. Belum nak pergi bab pekoh ni, bab puasa. Hak akidah yang pertama, iman yang pertama. Sebab itulah bulan Ramadan orang akan ulangi baca surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 tu. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat nak pandai belakang. Quran kata siapa? Wahai mereka yang beriman. Bukan wahai mereka yang Islam, bukan. Ataupun ya ayyuhan nas, wahai manusia, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Bukan wahai manusia, bukan wahai orang Islam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai mereka beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Allah wajib puasa pada siapa? Orang yang beriman, berakidah. Bukan orang yang tidak ada iman, tidak ada akidah. Bukan orang mereka berpegang akidah yang sesat. Kalau tak masuk di bawah ya ayyuhallazina amanu, tak sudut sibuk lah. Nak pelapor diri tak payah lah. Tuhan tak panggil pun. Tuhan suruh pada siapa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka beriman. Sah ke-6 rukun iman. Sah beriman qada dan qadar. Betul-betul kemah qada dan qadar. Itu barulah ya ayyuhallazina amanu. Wahai mereka beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kalau bab iman tak peduli, tak sedut pelapor diri lah. Masuk geruk plastik hitam. Tak, plastik hitam tak? Tahu tak? Ada geruk plastik hitam. Kau orang kebuai tak kenal geruk plastik hitam. Geruk orang tak puasa itulah. Puasa lah apa? Allah perintah pada siapa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai mereka beriman. Bukan wahai manusia dan bukan wahai mereka yang Islam, bukan. Wahai mereka yang beriman. Puasa bahagian pekoh. Puasa bahagian rukun Islam yang keempat. Tapi iman tu bahagian lengkap ke-6 rukun iman. Nak pergi pada pekoh puasa, iman kena comel molek, kena sah molek bab iman. Akidah kena comel. Tauhid kena comel. Tauhid pada zat, tauhid pada sifat, tauhid pada af'al. Wahdaniyah pada af'al, pada perbuatan. Tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan. Jadi syarat sah yang pertama puasa, Islam yang beriman. Ni balik pada ilmu belakalah. Balik pada ilmu. Kita sebagai suami, pastikan isteri kita berilmu. Kita sebagai ayah dan ibu, pastikan anak-anak berilmu. Ilmu agama yang lengkap, komplit. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Ini memang mandatori. Tidak ada saya tambahlah fardu ain tauhid, saya tambah fardu ain fiqh, ada. Ini fardu ain. Wajib atas tiap-tiap mukallaf, orang yang baligh serta berakal. Melainkan kalau gila tak wajiblah. Hak tamu belajar fardu ain tu gila tu. Fardu ain tak mau belajar. Sebab apa? Gila. Gitu. Tapi kalau orang yang balik serta berakal, mukallaf, wajib. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Ada ni. Lengkap ketiga-tiga ni. Masuk dalam ayat. Ini alladzina amanu wa amilus solihat.
Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat bi anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri khabar gembira ya Muhammad bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, balasan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Syurga untuk siapa? Mereka yang beriman. Orang yang beriman ni lengkap fadail tauhid. Dan orang yang beramal soleh, orang yang beramal soleh ni lengkap fadail fiqh dan tasawuf, lengkap ketaatan zahir dan ketaatan hati tasawuf. Meninggalkan maksiat zahir fiqh dan meninggalkan maksiat batin tasawuf. Ini orang soleh. Bolah masuk dalam khabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala dengan balasan syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi cukuplah, lebih dah tu, lebih dah masa. Mak kata 10 minit tadi tu 32 jadi 42, ni jadi 51. Cukuplah sejam. Saya buat catatan dalam saya punya tu, ada catatan. Mari Masjid Kebun ni tarikh berapa? Kelas mula pukul berapa? Kelas habis pukul berapa? Lepas tu saya buat kurungan. Isyak pukul berapa? Isyak 8.32. Jadi hok ketah bagi kita ambil syarat tu. Ambil syarat. Ini jemputan. Jemputan je lah. Mari ziarah. Mari ziarah mak tadilah. Mari ziarah. Mari Pak Mak sini tak? Ziarah Pak Mak. Hak fadail tauhid fiqh tasawuf wajib kena lengkapkan. Wajib kena lengkapkan. Untuk ahli jemaah kita, ahli qaryah kita. Sebab ini untuk nasib agama kita. Untuk nasib hari akhirah kita. Kita semayang tak tinggal, puasa tak tinggal. Fadail tauhid macam mana? Semayang tak tinggal, puasa tak tinggal. Fiqh semayang macam mana? Fiqh puasa macam mana? Tasawuf hati macam mana? Tu. Untuk nasib agama dan untuk nasib hari akhirah kita masing-masing. Jadi cukuplah setakat tu. Cuma kalau adalah saya ni kadang-kadang suara pun kadang-kadang kerah juga. Kerah. Suara jadi kuat tu. Jadi cara dia gitu dah. Nak cakap slow tak pandai. Jadi ada ketika cakap tu suara kuat sikit lah. Mungkin ada pesan yang saya agak tegas sedikit. Jadi kalau ada tersinggung terkasar bahasa, minta maaf banyak lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita taufik hidayah kepada ilmu dan amal yang lengkap, yang sempurna. Allah beri kita taufik hidayah kepada cinta kepada ilmu. Mudah-mudahan kita belajar sampai kita mati dalam belajar sekurang-kurangnya fadail tauhid, fiqh dan tasawuf. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin, Bapa himna famas sabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kadang-kadang dikatakan hasil masa ini memang memenuhi keperluan itu. Terima kasih banyak atas